kalau umur meningkat. Anda tak perlu 20 jenis senaman. Dalam video ni, kita tumpu pada satu pergerakan sahaja. Duduk ke berdiri. Nampak mudah, tapi ini antara senaman compound terbaik untuk umur 40 ke atas. Kenapa? Sebab ia latih kaki teras, keseimbangan dan pergerakan harian serentak. Kita mula dengan duduk di atas kerusi. Kaki buka sedikit. Condongkan badan sedikit ke depan. Kemudian berdiri tanpa gunakan tangan. Turun semula perlahan-lahan. Itu sahaja. Ramai orang rasa senaman ini terlalu mudah. Yang penting, jangan jatuhkan badan semasa duduk. Tumpu kepada kestabilan, pernafasan, dan buat dengan perlahan. Cuba buat 10 ulangan dan rehat sebentar. Ulang 3 set. Lakukan rutin ini 3 hingga 5 hari seminggu. Kalau terlalu mudah, buat lebih perlahan. Kalau susah, guna tangan sedikit untuk membantu. Letakkan tangan pada tempat duduk kerusi untuk menolak diri anda ke atas. Bila umur meningkat, matlamat utama bukan sekadar nampak cergas, tetapi bergerak tanpa sakit dan lebih stabil. Dan kadang-kadang latihan paling mudah adalah paling berguna. Nak lebih banyak latihan mudah untuk umur 40 ke atas? Komen 40 ke atas. Kalau video ni membantu, tekan like, subscribe dan share kepada kawan atau keluarga yang perlukan. Sampai sini sahaja. Latih dengan selamat. Kita jumpa di video seterusnya.